kenapa kita ni asyik tidak cukup lah gaji, walaupun kalau nak kira gaji kita dengan gaji mak-mak kita dulu ni jauh beza. Kalau tengok orang Melayu dulu mana ada bergaji. Kita sekarang je bergaji, betul tak? Tapi macam mana dia ni boleh simpan duit, buat harta. Lepas tu kalau orang dulu tanah ni kalau anak 5 sekeping seorang. Miskin tapi aku nak beli rumah, aku nak cari tanah sekeping seorang. Kalau tak boleh cari dia teroka, betul tak? Orang dulu ni dia ada. Walhal tidak ada pun bergaji-gaji. Tapi orang sekarang kalau tak gaji tetap rasa macam tak sempurna hidup. Betul tak? Awak nak kahwin dengan anak saya, awak kerja apa? Gaji tetap ke tak? Orang zaman dulu boleh. So apa? It's about management and calculation lah. Jadi hari ni kita tengok, ni kajian menunjukkan kenapa berlaku kebocoran, gaji tidak cukup, terutama di kalangan orang makan gaji. Nombor 1, dia kata kerana hari ini ada inflasi gaya hidup. Bukan inflasi duit. Inflasi duit tu memang inflasi gaya hidup. Maknanya kalau perempuan ni, suami berpangkat tinggi, takkan nak pakai kereta kecil, takkanlah nak rumah kecil, takkanlah nak pakai baju sama hari-hari. Itu yang baju tak cukup almari tu. Sentiasa ada trend baru, betul tak? Takkan tu masalah kita. Macam saya selalu sebut lah, macam ada anak murid saya kan medik, buat doktor kan. Dia keluar-keluar HO je nak pakai Honda. Ni bukan nak promo je nama. Tapi dia nak pakai terus yang tu. Kenapa tak beli Beza dulu saya katakan? Kenapa tak beli Myvi? Myvi pun mahal juga sekarang tapi lasak. Tapi kita belilah, maksudnya sebab dia lasak tak lama. Takkanlah saya doktor nak pakai kereta macam ni. Lepas tu saya katakan, mu baru kerja HO je pun, betul tak? Tapi HO tu, kan? Jadi orang sekarang dia macam tu. Gaya tu, asal apa? Biar apa-apa, asal bergaya.